anak-anak dah minta baju raya. Isteri nak tanya dah, abang duit bazar macam mana hari ni, ada sale tak, ada orang beli tak. Kita nak raya ni, kita punya komitmen nak bayar hutang kenderaan lagi. So saya amat sedih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizal, sebagai peniaga bazar Ramadan di Jalan Kebun. Berumur saya dalam lingkungan 32 tahun dan mempunyai isteri 2 orang anak. Saya berniaga di bazar Ramadan Jalan Kebun. Satu hari saya buat konten dekat TikTok saya. Lepas tu tak sangka rezeki Allah SWT, video saya menarik perhatian netizen dan banyak netizen komen-komen yang positif ada, negatif pun ada. Dalam konten saya letak kat situ pukul 7 masih tiada lagi pelanggan membeli di gerai saya di Bazar Ramadan itu. Saya pun buat konten kat situ lah. Tak sangka orang pun komen macam-macam. Memang satu hari itu memang tiada pelanggan membeli. Mungkin disebabkan hujan ke apa, rezeki Allah, saya pun tak tahu kan. Saya pun amat kecewa dan saya pun tak boleh terfikir macam mana saya nak habiskan makanan saya yang jual terlalu ada banyak kan makanan. Saya pun amat sedih lah. Masa tu memang kita punya modal dah keluar, tapi keuntungan masih belum dapat lagi. Tahun ni agak sedih juga, sebab tahun-tahun lepas saya berniaga bazar Ramadan ada juga sambutan dalam orang membeli tu ada lah. Orang cakap tak adalah teruk yang saya buat video tu. Tak ada orang langsung. Still ada orang beli, mungkin tak banyak tapi ada, alhamdulillah lah. Rezeki tahun ni amat merundung. Saya pun amat kecewa dan sedih sekali. Sewaktu situasi itu pukul 7, makanan saya memang tak bila dijual kan. Saya memang sedih sekali kan. Dan saya pun tak tahu nak bagi free ke, nak jual ke, nak sedekahkan ke kan. Saya pun kecewa lah. Saya pun terfikir besok macam mana saya nak berniaga. Dengan modal saya dah keluar beratus-ratus. Saya jual nasi lemak ada, kuih muih pun ada, lepas tu air pun ada. Dan saya sebenarnya berkongsi juga dengan ibu mertua saya dan adik ipar saya. Sememangnya memang kecewa lah. Kalau difikirkan, kalau hari-hari tiada pembeli, saya macam mana nak survey kehidupan di sini di dunia ni. Lepas nak bayar yuran sekolah anak lagi, kita punya survey makan sendiri lagi kan. Anak isteri lagi pun bulan puasa, besok nak raya lagi kan. Dalam satu bulan ni nanti kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Anak-anak dah minta baju raya. Isteri nak tanya dah, abang duit bazar macam mana hari ni, ada sale tak, ada orang beli tak. Kita nak raya ni, kita punya komitmen nak bayar hutang kenderaan lagi. So saya amat sedih lah. Dan saya tak tahu nak bayangkan macam mana saya nak mulakan hari untuk esok pula. Sebab kita dah keluar modal, duit pun dah berhabis. Lepas tu saya pun tak tahu idea macam mana kan. Hanya berserah pada Allah saja. Rasa kecewa tu memang ada lah. Sebagai ayah kepada 2 orang anak dan seorang isteri, nak menyediakan keperluan hidup untuk anak-anak. Anak pula minta macam-macam kan. Anak sekarang biasalah kan, nak baju raya kan, dah tanya apa-apa, nak pakai baju warna apa. Lepas tu
tanya isteri nak pakai baju warna apa, sedangkan kita dalam poket tiada duit kan. Ada mungkin untuk bazar besok pula, jualan untuk esok. Saya pun tak pasti besok ada rezeki ke tak ada rezeki. So saya sangat kecewa, sedih lah. Dalam perasaan tu hanya Allah saja yang tahu kita punya perasaan kan. Sebagai contoh, anak-anak orang lain mungkin dah bersedia, dah standby untuk raya akan datang ni. Sedangkan kita sebagai peniaga ni terkantang-kanting lagi. Tak tahu macam mana nak mulakan untuk esok pula. Macam mana kita nak cari customer untuk esok pula. Tu pasal saya pun itulah sangat risau lah. Saya pun cuba buat konten untuk saya punya naikkan saya punya sale, untuk tarik review masyarakat Malaysia ni, supaya menarik perhatian untuk singgah di bazar Ramadan saya. Pasal tidur tak lena tu kadang-kadang ada jugalah kita punya perasaan kan, sebagai manusia kan. Duit ni memanglah Allah cakap duit tu bukan utama, tapi duit tu sebagai utama untuk kehidupan di dunia ni lah. So kita kadang tak boleh tidur juga, sedang duit dalam poket hanya sedikit saja kan, tak banyak. So nanti kita kira-kira juga, kalau satu hari kita dapat RM20, RM30, nak survey makanan lagi sekarang dengan kos sara hidup yang sangat tinggi dekat negeri Selangor ni. Saya Bazar Ramadan kat Selangor ni, Jalan Kebun. Fikir juga nak beli pampers anak, nak beli susu anak, lepas tu kita nak beli sebais untuk makanan, nak sekolah anak lagi. Takkan kita harapkan satu hari RM20, RM30 selama 30 hari. Pun sangat merisaukan saya sebagai seorang ayah. Paling sedikit lah dalam sejarah saya berniaga, saya pernah berniaga satu hari dapat jualan hanya RM3 saja. RM3 saja dalam satu hari. Sedangkan kita modal dah dalam 100 lebih, macam tu, lebih kurang RM3 je. Saya pun balik rumah, tak tahu macam mana nak cerita dekat isteri. Sangat sedih lah. Kita sebagai ayah takkan nak bagi tahu isteri RM3 saja. Lepas tu saya sangat diuji oleh Allah mungkin lah. Saya pun tak tahu, saya hanya beristighfar saja. Astagfirullahalazim kan. Mungkin ada rezeki lain untuk esok. Itulah sejarah saya yang paling sedikit, hanya RM3 saja. Kalau korang fikir sebagai netizen kan, rakyat Malaysia, apa kita nak survey untuk RM3 untuk satu hari? Sedangkan kita pergi kedai ke, beli makanan ke, contoh beli aiskrim pun dah RM3 untuk anak-anak. So sangat sedih, sangat merisaukan kehidupan saya. Perancangan saya satu hari kadang ada rasa give up juga. Rasa saya kerja dengan orang saja kan. Tiap bulan pun dapat gaji paling tidak pun 900 kan. Sekarang pun basic pun dah 1,500 kan. Tapi saya fikir balik, kita dah terjebuk pada perniagaan ni. Kita kena percaya satu je, rezeki Allah tu mesti ada, insyaAllah. Lagi satu, saya mungkin kena ubah kehidupan dan cara saya mempromosikan kedai saya. Saya kena buat konten dekat TikTok. Sekarang kan TikTok viral banyak. Saya pun tak sangka-sangka video yang saya post tu menarik perhatian netizen Malaysia ni, untuk memberi support. Ada juga yang komen negatif, ada yang positif, tapi kebanyakan ada yang negatif lah. Lepas tu saya pun cuba buat saya punya page lebih rancak, lebih menarik perhatian rakyat Malaysia ni untuk menonton saya punya konten-konten ataupun page yang saya buat dekat Facebook. Yang satu hari tu, yang makanan saya tak habis tu, memang betul makanan saya tak habis.
pukul 7 tu, dah pukul 7.30 orang pun dah berbuka, tak ada orang membeli kan. Saya pun terfikir takkan saya nak buang saya punya makanan ni. Ni rezeki Allah. Takkan kita nak buang macam tu saja. Saya pun terfikir, yalah, kita sedekah je lah dekat surau. InsyaAllah, mana tahu besok ada rezeki lagi kan. Tak apalah, ni mungkin Allah dah takdirkan saya tiada rezeki masa tu. Kita pun tak boleh lawan takdir Allah. So saya make makanan-makanan tu, saya sedekahkan masjid demi masjid. Sebab banyak, ada masjid 1, masjid 2, masjid 3, agih-agih kan. So saya tawakal ila Allah lah. Hanya pada Allah sajalah. Bagi sajalah. Esok insyaAllah kita modal sikit, jual sikit untuk permulaan untuk hari esok. Disebabkan viral tu, alhamdulillah rezeki Allah juga. Kebesokannya hari, ada juga penduduk yang di Jalan Kebun datang, tanya, abang ni yang masuk live tu kan, yang masuk dalam TikTok kan? Saya pun tak sangka lah. Cakap, masuk TikTok. Yelah. Lepas tu, itulah saya tengok kesian abang. Itulah saya datang beli support apa yang patut. Alhamdulillah lah, rezeki lah. Ada juga 2-3 orang yang tanya macam tu lah. Sanggup support kita. Alhamdulillah. Dia pun tengok, lepas tu dia cakap, nanti saya follow abang. InsyaAllah ada rezeki. Alhamdulillah itulah. Ada juga yang tanya lah. Dan peningkatan sale tu ada lah, daripada tak ada. Ada peningkatan lah. Daripada 0 sale, naik ke 3, 4, 5, ada orang bermula nak membeli. Alhamdulillah. Harapan saya sebagai peniaga bazar Ramadan dan kawan-kawan saya yang meniaga juga bazar Ramadan, jangan, netizen ni janganlah nak komen yang macam-macam lah. Cakap, tak apa abang sedekahkan je, tak payah jual, abang jual mahal saja. Awak kena tengok dulu situasi sebenar kita orang. Takkan kita orang nak sedekah je, baik saya tak jual, saya sedekah je. Lepas tu ada yang komen, mungkin abang punya jualan mahal. Awak kena tengok juga sebagai rakyat Malaysia ni, tengok juga kos makanan sekarang tinggi. Tak semestinya kita nak jual kos makanan tinggi, jual harga murah. Kita berpatutlah juga antara kita, untung tak banyak sangat pun tak apa, janji dapat jual. Awak sebagai rakyat Malaysia kena tengok dulu. Jangan nak komen saja sebagai peniaga. Peniaga jual mahal lah, makanan basi lah. Mungkin ada setengah peniaga buat macam tu. Tapi pendapat saya, awak kena jangan komen dulu, pergi dulu, tengok dulu. Kalau betul baru nak viralkan, baru boleh viralkan. Kita pun sebagai peniaga sedih lah kalau netizen cakap macam tu. Mungkin sebab-sebab macam tu kan. Saya pun sangat sedih. Nak ceritakan kita punya proses untuk meniaga bazar Ramadan ni. Pukul 7 tu kita kena dah standby dah. Prepare barang-barang. Kita kena pergi pasar raya lah. Pasar raya pukul 8 dah buka lah. Kita pergi pasar raya, beli barang-barang keperluan untuk bazar, seperti ayam, tepung, nak buat kuih kan. Lepas tu balik pasar raya dah dalam pukul 10 ke 9, paling cepat pun pukul 9 lah. Kita beli barang-barang mentah tu. So kita start buat kuih, buat nasi, beli beras, ayam semua, basuh ayam. Lebih kurang. Lepas tu dalam masa sama, anak pula nak sekolah. Dalam anak saya sepukul 11 macam tu pergi sekolah. Hantar anak sekolah. Selepasnya isteri saya bantu lah, masak, buat kuih. Kita ada jual kuih macam-macam. Lepas tu kita ada air juga kan. Nasi, kita start masak nasi lebih kurang dalam pukul 12 tu dah kena masak. Dah start dah. Tadi kita balik pasar raya dah pukul 10. Kita prepare lain bawang-bawang apa semua, tepung-tepung, nak masak. Kita start masak tu dah pukul 10 lah. Paling lewat pun pukul 10. Kena start masak. Sampailah lewat sepukul 2 petang. 2 petang macam tu. Lepas tu
kita rehat sekejap kan, setengah jam ke macam tu. Lepas tu pukul 2.30 dah standby barang-barang yang dah masak tu, kita kena naik dah atas kenderaan kita pergi ke Bazar Ramadan. Dalam Bazar Ramadan tu dalam pukul 3 kita set up pun paling tidak pun 20 minit macam tu. 20 minit kita set up baru kita start jual Bazar Ramadan. Dan situasi tu korang boleh bayangkan, pukul 3.30 kita mula. Lepas tu mungkin pukul 3.30 sampai pukul 4 tu tak ada orang lagi. Pukul 4 mungkin orang baru start balik kerja. Bulan Ramadan ni pun orang balik kerja awal kan, pukul 4. Situlah time kita jual pukul 4. So 5, 6, 7, 7.30 paling lewat pun. So ada 3 jam setengah saja kita jual. Bayangkan korang kalau hujan lagi, kita tak termasuk lagi kalau hujan. Kalau hujan, kadang hujan daripada pukul 5 start hujan sampai pukul 6.30. Bayangkan tak ada orang membeli. Time hujan tu memang tak ada orang membeli lah. Biasanya kebiasaannya lah, tiada orang membeli. Sanggup pakai payung pergi tepi jalan, pergi Bazar Ramadan semata-mata nak beli kuih ke, beli nasi ke. Baik dia orang kan sekarang baik COD je. Foodpanda ke apa kan. Itulah situasi kita sebenarnya. Ada 3 jam setengah ke macam tu. Kalau hujan dah tolak hujan lagi 2 jam kadang. Hujan tinggal setengah jam. Ada kadang tinggal 1 jam je masa cerah. Itulah mengharapkan kita punya jualan. Dalam masa yang sama pukul 7, 7.20, 7.30 dah waktu berbuka. Automatik. Korang fikir mesti tak ada lah. Memang betul tak ada. Dalam pukul 7 tu memang tak ada. 7.30 tu orang berbuka. Siapa nak beli? Orang dah buka, semua duduk rumah. Okay. Semua duduk rumah. So kita pun standby lah nak kemas-kemas barang. Mana yang tak habis tu kita sedekahkan dekat surau atau masjid. Kemas-kemas tu paling tidak pun setengah jam. Barang pun dah banyak kan, kita dah siapa-siapa nak kemas-kemas dah setengah jam. Dekat pukul 8 dah. Paling cepat pun pukul 7.50. Kita angkat barang, balik rumah pun dah kadang 15 minit jalan jam. Dah sampai pukul 8 suku nak solat kan. Itulah kehidupan seorang peniaga sebenarnya, yang korang tak pernah tahu. Netizen di luar tak pernah tahu. Itulah saya nak sedikit demi cerita lah bagi saya. Itulah masa yang time. Lepas tu balik pula nak tengok anak macam mana. Anak baru balik sekolah pukul 4 tadi kan. Anak saya balik sekolah pukul 4. Isteri saya yang ambil. Lepas tu nak tengok anak ada kerja sekolah ke ataupun tak ada ke. Itulah timing kita. Kadang saya balik Bazar Ramadan pun anak-anak pun dah tidur. Anak-anak pun dah tidur. Kita pun tak sempat, besok pagi je baru nak mula. Itulah realiti sebenarnya kehidupan seorang peniaga Bazar Ramadan ni. Tak semudah yang korang bayangkan. Okey, bila tengok kodrat tu kan, daripada rutin daripada pagi sampai ke petang, bila tengok balik rumah tengok anak-anak kan, mesti Cik bisa kata inilah aku sara hidup rezeki untuk anak-anak kan. Boleh tak Cik bisa luahkan je lah dengan perniagaan ni, duit tu untuk belanja anak bini kan. Apa perasaan dia nak malam tengok kan dengan keadaan sekarang, dia tak macam perniagaan tak macam banyak macam dulu kan. Apa perasaan Cik Misal? Perasaan tu memang kadang-kadang memang ada rasa sedih lah. Sebagai seorang bapa ataupun ayah kepada anak saya, memang sedih. Kadang kita tak ada masa, macam tak ada masa langsung dekat anak-anak kan. Kesian juga kepada anak-anak kan. Kadang terfikir juga pada baik saya meniaga, baik kerja dengan orang. Walaupun datang pagi, pukul 8 masuk kerja, pukul 4.30 dah balik. Ada juga masa dengan anak-anak. Tapi disebabkan kita punya bidang dah memang meniaga, so kita tempuh lah, memang sedih lah. Memang kita punya kehidupan agak struggle dan busy lah. Busy, sibuk, sangat sibuk lah. Tapi saya harap itulah, itu semua rezeki saya lah. InsyaAllah Allah yang akan bantu saya perniagaan ni. Memang kehidupan kalau nak rasa sedih tu memang sedih lah. Tapi saya pun kadang
terfikir juga, takkan kita nak sedih je. Orang lain pun banyak lagi yang kehidupan lebih susah daripada saya. Kita tak tahu di luar sana rakyat Malaysia kebanyakan lagi susah. Saya lagi alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah SWT. Masih lagi hidup, masih lagi sihat, boleh bekerja untuk menyara keluarga. Walaupun nampak busy, nampak sibuk, tapi stay saya masih lagi sihat dan boleh menyelera keluarga saya lah, insyaAllah. Peniaga, saya nak bagi pesanan lah untuk peniaga-peniaga yang seperti saya, yang macam baru nak mula, nak start berniaga. Kadang modal banyak, 2-3 ribu modal, lepas tu tak balik modal lagi. Satu je percaya je, berniaga ni, rezeki ni Allah Ta'ala yang bagi. Tak boleh don't give up. Hari ni tak ada jual, besok tak ada jual, besok kau nak tutup, tak boleh. Dah berniaga, memang rezeki Allah Ta'ala yang bagi. So kita kena yakin, lepas tu kita kena usaha lebih. Sebab kita ni, kerja kita dengan Allah sebenarnya. Rezeki ni kita kerja dengan Allah, berniaga ni kerja dengan Allah, bukan kerja dengan manusia. Kerja kita dengan Allah, Dia yang bagi rezeki. Kita kena sentiasa usaha lah. Usaha. Kalau nak buat konten ke apa ke, nak belajar marketing ke, belajarlah. Don't give up lah. Untuk peniaga-peniaga baru memang saya pun dulu baru juga permulaan. Memang keuntungan memang tak banyak, sikit. Tapi yang sikit-sikit tu akan jadi bukit satu-satu, dengan berkat kesabaran kita, dengan ketawakal kita daripada Allah SWT. Kita kena yakin. Tak boleh kalau berniaga ni buat besok berniaga, besok nak untung, memang tak dapat. Peniaga-peniaga baru kebanyakan ini berniaga, besok ini juga nak untung. Tak boleh. Baik awak kerja sendiri, kerja dengan orang, jangan kerja sendiri. Kerja sendiri ni memang kena yakin rezeki tu Allah Ta'ala. Kita kerja dengan Allah sebenarnya. Kalau kerja dengan orang lain, ini masuk kerja, interview dapat, insyaAllah hujung bulan mesti dapat gaji. Kalau berniaga tak dapat. Berniaga tak boleh fikir macam tu. Berniaga kita kena usaha, Allah Ta'ala yang bagi rezeki tu. Mula-mula sikit, lama-lama insyaAllah kalau kita yakin, kita teruskan, insyaAllah pada peniaga-peniaga baru boleh berjaya juga pada contoh pada orang-orang yang berniaga yang dah berjaya buka restoran, berjaya buka kilang-kilang makanan. Itulah, dia semua bermula daripada bawah, pada zero, berniaga daripada buka payung. Ada yang berniaga tak ada payung, tapi macam mana dia boleh berjaya? Sebab dia punya yakin Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Lagi satu, dia usaha sampai dia nak berjaya. Kalau dia tak nak berjaya, dah lama dah dia takkan buka kilang, dia takkan buka restoran, KFC ke apa ke. Itulah saya pesan sangat pada peniaga baru, don't give up. Jangan give up. Percayalah rezeki Allah Ta'ala bagi. Kalau awak give up, mudah give up, jangan masuk dunia perniagaan. Dunia perniagaan ni sangat mencabar. Awaklah bos, awaklah kuli. Itu sajalah saya nak pesan pada peniaga ni. Kepada isteri saya yang bernama Nur Fadilah dan anak saya perempuan 2 orang, Safiah Umayyah dan Faika. Ayah sebagai ketua keluarga akan membimbing keluarga kita, walaupun ayah sebagai peniaga, insyaAllah ayah akan berusaha sebaik mungkin. Penat lelah macam mana pun, ribut ke, ayah sebagai ayah akan cari rezeki untuk menyelaga isteri saya dan anak-anak supaya anak saya membesar dengan sihat, berjaya akan datang, boleh pergi sekolah universiti macam orang-orang lain juga, dan berjaya. InsyaAllah satu hari nanti anak saya boleh bantu saya dan isteri saya. Pesan satu saja, kena tabah kuat bersama ayah. Kalau ayah sendiri, mungkin ayah tak boleh kuat sekuat ini.
berkat juga daripada anak-anak dan isteri jugalah. InsyaAllah semua rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Kita sama-sama bimbing keluarga ni sehingga ke syurga, InsyaAllah. Hanya Allah saja yang tahu kehidupan saya, ayah dan anak-anak semua, dan isteri juga, InsyaAllah.